Betul ke omega 3 ni bantu dalam perkembangan otak? Fakta pertama anda kena tahu, omega 3 ni bukanlah vitamin, dia adalah fatty acid dan juga omega 3 ni ada pada minyak ikan, dia ada EPA dan DHA. Kita bercerita pasal DHA lah. DHA ni sebenarnya bahan asas yang buatkan neuron dalam otak kita ni hidup. Okay? Kalau neuron tu ibarat wayar elektrik, DHA ni ibarat macam lapisan yang buatkan signal perjalanan tu jadi smooth dan lebih laju. Bila DHA ni cukup, sambungan antara neuron ni akan jadi lebih kemas, signal otak bergerak lebih laju. Senang kita nak tangkap info-info yang kita belajar. Mood tu lebih stabil sebab apa? Neurotransmitter tu lebih seimbang. Dia akan kurangkan brain fog, dia akan kurangkan kita punya blur dan kita akan lebih fokus apa yang kita belajar. Terutama untuk anak-anak lah. Jadi sebab itu omega 3 ni memang bantu untuk fokus lebih lama, dia bantu untuk senangkan hafal dan juga bantu untuk kurangkan stres masa belajar. Jadi kalau anda memerlukan sesuatu untuk boost anda punya otak, memerlukan untuk bantu anda dalam proses pembelajaran, saya sangat-sangat sarankan, terutama anak-anak kita nak exam ke, ambillah omega 3 ni untuk jadikan sebahagian daripada suplemen setiap hari. Ambil sebiji sahaja sehari dah cukup dan pilihan saya semestinya omega 3 daripada Infinity Super FA sebab dia tinggi dengan EPA dan DHA, bantu untuk kita punya kesihatan otak, boost kita punya otak dan juga bagus untuk kesihatan jantung juga. Ambil tahu, jangan keliru.